01110555416 selama tempoh 4 bulan hijrah berterusan dengan sengaja tanpa nafkah, atau saya hilang kepada tempat yang tiada diketahui akan hidup atau matinya saya, atau saya telah menyebabkan kecederaan kepada tubuh badannya dan dia kemudian membuat pengaduan kepada Mahkamah Syariah dan Mahkamah selepas siasatan yang wajar mendapati dirinya benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Makan. Dia buat makan. Tak apa. Makan. Jumpa dulu. Tak apa ya, selera ayah ni dia lain macam sikit. Lama tanpa ya? Ada. Okey, pengantin perempuan baca teks daripada saya tu sampai habis. Saya lelaki. Dah. Jangan jauh Di mana? Di mana? Senayan ya. Oh, Senayan lah. Senayan we love. Mansayan dah turun Mansayan. Jalan jam. Yalah, biasalah. Wah kan. Kalau dulu ya. Sok kojak dia sini. Yo, Okey, faham. muka surat depan sekali. Lalu kita turunkan tanda tangan di bawah. Tolong tekan sikit. Makan. Lama tak kau saya tu. Oh, sedap. Ya, sedap ya. Kojak lah. Biarlah dulu kita cara kita. Ada lama melindungkan diri. Bertapa. Dalam ketapaan kita pun baik dah tu kita. Okey, insyaAllah. Tapi jadi tak baik juga. Tu masalah. Alung betul lu. Ini ada penjarahan. Dia pandai ambil dua alung. Di sebelum tu kita nak selesaikan dokumentasi dulu. Bapak-bapak. Ada saja tak minum. Bahagia orang ni. 3 kali dia, kali ketiga. 3 kali akad. 3 kali akad dah. Okey lah dia. Hai lambat.